Weh, korang tahu tak cerita pasal kat asrama tu? Pasal apa weh? Macam seram je. Alah, yang pasal kena rasuk tu, Dania tak tahu ke? Oh, budak yang baru masuk tu kan? Macam dia kena rasuk? Ish, katanya dia nampak ada sosok atas loka malam tu. Entahlah. Ya ke? Tapi ada budak kata dia kena dalam tandas. Mana satu yang betul ni? Mana satu yang betul ni? Ish, tak tahulah mana yang betul. Sampai ustaz pun datang kan malam tu. Kau kenapa? Weh, kau okey tak? Jika kau mahu tahu asal-usul 7 puteri, pergi ke tempat paling hujung sekolah. Di sana ada jawapan. Hello? Siapa ni? Alia ke? Belakang sekolah? Biar betul. Macam tu je dia matikan call. Ni ke yang kalau aku tadi suruh pergi belakang sekolah ni? Siapa kau? Kenapa kau datang kemari? Pakcik, saya cuma nak tahu tentang legenda 7 puteri kulit mayang. Benda ini akan berikan apa yang kau mahu. Ingatlah pesan ini. Adakah kau mahu mencari kebenaran atau kau mahu menjadi mangsa seterusnya? Macam mana saya nak gunakan dia ni? Adakah ia sebuah legenda ataupun sumpahan yang benar-benar hidup?